Hai, selamat datang. Setiap negara ada dokumen asasnya kan? Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan tanya, macam mana sebenarnya Perlembagaan Persekutuan 1957 kita ni digubal? Ini bukan cerita pasal pen dan kertas mata-mata tau. Ia adalah satu kisah epik tentang rundingan, perdebatan yang hangat dan paling penting, permuafakat. Jom kita selami kisahnya. Cuba fikirkan sejenak. Macam mana sebuah perlembagaan itu dilahirkan? Ia bukan sekadar helaian undang-undang yang kering. Sebaliknya, ia adalah cerminan sebuah perjalanan, suara pelbagai kaum dan hasil kompromi yang, aduhai, sangat rumit. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah negara dibina, bukan di medan perang tapi di atas meja rundingan. Okey, permulaan cerita kita ni bermula dengan satu misi yang sangat-sangat penting. Misi rundingan kemerdekaan ke London. Ini bukan sekadar lawatan diplomatik biasa, tapi satu langkah penentu yang akan mengubah nasib tanah Melayu untuk selama-lamanya. Perjalanan itu sendiri dah jadi satu strategi. Pada 1 Januari 1956, rombongan ni bertolak dari Singapura naik kapal MV Asia. Tapi kan, pelayaran yang ambil masa hampir 2 minggu tu bukan untuk bersantai-santai. Oh, tidak. Tunku Abdul Rahman gunakan masa ni untuk berbincang, atur strategi dan pastikan semua wakil, termasuk wakil Raja-Raja Melayu bercakap dalam satu suara. Jadi, bila mereka jejak kaki di London, mereka datang sebagai satu pasukan yang padu. Dan inilah dia pasukan impian yang memikul harapan seluruh rakyat tanah Melayu. Kita ada wakil Raja-Raja Melayu di satu pihak. Di pihak lain pula barisan kepimpinan Parti Perikatan yang diketuai oleh Tunku sendiri. Gabungan ni, dia hantar satu mesej yang sangat jelas kepada British. Hey, tuntutan kemerdekaan ni bukan suara parti politik je. Ini suara seluruh negara. Dari istana hinggalah ke rakyat jelata. Jadi berjayakah misi mereka? Wah, lebih daripada berjaya. Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 ni adalah satu kemenangan besar. Pertama, tarikh kemerdekaan dah ditetapkan. Kedua, jawatan-jawatan penting dalam kabinet diserahkan kepada orang tempatan. Dan yang paling kritikal sekali, British setuju untuk tubuhkan sebuah suruhanjaya perlembagaan yang bebas. Ini langkah pertama yang sangat penting. Cuba bayangkan suasana pada 20 Februari 1956. Tunku Abdul Rahman tak terus balik ke Kuala Lumpur. Sebaliknya, beliau pergi ke Melaka, bandar simbolik yang jadi saksi jatuh bangunnya sejarah kita. Di Padang Bandar Hilir itulah, depan beribu-ribu rakyat, beliau umumkan berita yang semua orang tunggu-tunggu. Laungan Merdeka, bergema, menandakan satu fajar baharu telah pun bermula. Okey, kejayaan di London dah buka jalan untuk fasa seterusnya, fasa pembinaan. Sekarang tiba masanya untuk merangka blueprint negara kita. Persoalannya, siapa arkitek yang diamanahkan dengan tugas yang maha penting ni? Nah, inilah dia, Suruhanjaya Reid. Yang uniknya pasal badan ni adalah ahli-ahlinya. Mereka bukan orang tempatan, bukan juga pegawai British. Semalunya, mereka ni pakar undang-undang yang bebas dari negara-negara Commonwealth. Kenapa agaknya? Tujuannya adalah untuk pastikan draft perlembagaan yang terhasil nanti adil, berkecuali dan boleh diterima oleh semua pihak tanpa rasa was-was. Dan inilah barisan arkiteknya, bukan calang-calang orang tau. Dipengerusikan oleh Lord Reid dari Britain. Tapi tengoklah ahli-ahli yang lain. Ada dari Australia, India dan juga Pakistan. Pemilihan ini bukan dibuat secara rambang. Ia sengaja dibuat untuk kumpulkan kepakaran dari pelbagai sistem perundangan Commonwealth. Semuanya untuk menggubal satu perlembagaan yang moden dan paling sesuai untuk negara baharu kita. Jadi, apa tugasan utama mereka? Rangka rujukannya nampak jelas, tapi sangat mencabar. Mereka perlu bina sebuah negara demokrasi berparlimen yang moden, tapi pada masa yang sama, kena lindungi institusi Raja-Raja Melayu yang dah wujud berabad lamanya. Dan yang paling susah sekali, mereka kena cari jalan untuk wujudkan satu konsep kewarganegaraan yang boleh diterima oleh semua kaum. Ini satu kerja balancing act yang sangat-sangat rumit. Dan yang paling penting, Suruhanjaya Reid ni tak buat kerja senyap-senyap dalam bilik berhawa dingin. Sebaliknya, mereka buka pintu seluas-luasnya untuk dengar suara rakyat. Proses inilah yang mendedahkan pelbagai tuntutan dan isu-isu sensitif yang perlu diselesaikan. Dan inilah buktinya. Nampak nombor ni? 131. Sebanyak itulah memorandum bertulis yang mereka terima. Ini menunjukkan satu proses yang sangat demokratik, sangat terbuka. Semua orang, daripada institusi raja-raja sehinggalah orang biasa, diberi peluang untuk suarakan pandangan mereka tentang masa depan negara.
Daripada 131 memorandum tu, ada satu isu yang paling panas, paling beremosi, isu kewarganegaraan. Slide ni tunjukkan dilema utamanya. Di satu pihak, ada kebimbangan dan kesan supaya syarat kewarganegaraan diketatkan. Di pihak lain pula, ada tuntutan kuat untuk prinsip jus soli, iaitu hak kerakyatan automatik untuk sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu. Mencari jalan tengah antara dua pandangan yang sangat berbeza ni adalah cabaran terbesar Suruhanjaya Red. Dan bukan setakat tu je, cuba anda bayangkan jadi ahli Suruhanjaya ni. Anda kena pertimbangkan cadangan Raja-Raja Melayu tentang konsep Yang di-Pertuan Agong dan kedudukan istimewa orang Melayu. Dalam masa yang sama, MCA minta sekolah pelbagai aliran dikekalkan. Kemudian, MIC dan PAS pun ada pandangan penting mereka sendiri. Semua tuntutan disah, tapi macam mana nak satukan semuanya dalam satu dokumen yang sama? Jadi, dengan begitu banyak tuntutan yang kadang-kadang nampak macam tak boleh disatukan langsung, macam mana sebuah dokumen yang boleh diterima semua pihak akhirnya dapat dihasilkan? Jom kita tengok proses terakhir sebelum perlembagaan kita ni dilahirkan. Prosesnya sangat teliti, bukan main lulus je tau. Lepas draft awal siap, ia tak terus diterima. Sebaliknya, ia melalui proses perbincangan dan pindaan yang sangat sengit, melibatkan semua pihak utama. Malah Tunku terpaksa terbang semula ke London untuk rundingan pusingan akhir. Hanya lepas diluluskan oleh Parlimen British dan kemudiannya oleh Majlis Perundangan Persekutuan kita, barulah ia sedia untuk dikuatkuasakan. Jadi, selepas semua perdebatan dan rundingan tu, apakah kompromi bersejarah yang akhirnya dicapai? Inilah dia intipatinya. Jantung kepada permuafakatan negara kita. Konsep jus soli diterima untuk kaum bukan Melayu. Sebagai timbal balasnya, kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf dan dilindungi. Dan pada masa yang sama, sistem raja berperlembagaan kita diperkukuhkan. Inilah formula tolak ansur agung yang menjadi asas negara kita sampai hari ini. Akhirnya, kita dah sampai ke penghujung cerita. Perlembagaan telah pun dilahirkan. Tapi, persoalan yang lebih besar ialah, apakah legasi atau warisan terpenting daripada keseluruhan proses ni untuk kita semua pada hari ini? Inilah dia 5 tiang seri yang terhasil daripada perjalanan yang panjang tadi. Cuba tengok setiap satu ni. Daripada raja berperlembagaan sampailah ke bahasa kebangsaan, tiada satu pun daripadanya wujud tanpa rundingan dan persetujuan bersama. Ini bukanlah senarai yang dipaksakan oleh mana-mana pihak, tapi satu formula yang dipersetujui oleh semua untuk membina sebuah negara bangsa. Jadi, inilah pengajaran paling besar daripada semua ini. Kejayaan pengubalan Perlembagaan 1957 bukanlah tentang siapa menang atau siapa kalah dalam rundingan. Ia adalah bukti yang paling kukuh bahawa permuafakatan, sikap terbuka untuk mendengar dan keberanian untuk bertolak ansur adalah ramuan paling utama untuk membina sebuah negara yang stabil dan harmoni. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita renungkan bersama. Perlembagaan kita lahir daripada semangat kompromi dan muafakat yang luar biasa pada tahun 1957. Persoalannya, adakah semangat yang sama masih mekar dalam diri kita sebagai sebuah bangsa hari ini? Satu soalan penting untuk kita semua fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya dalam kupasan kali ini.